Sakit. Lepaslah. Apa ni? Boleh jangan ganggu I tak? Ha? I ingatkan you dah mampus dekat overseas tu. Dah pergi jahanam dah. You mulut jangan cabul boleh tak, Tina? Ingat senang-senang nak lepaskan you macam tu je. I ada banyak lagi hal nak selesaikan dengan you. Tahu? Tina, I balik Malaysia ni, I ingat you suka. Takkan you tak rindu dekat I? I rindu sangat dengan you, Tina. You tak rindu dekat I langsung? You nak ke mana, Tina? Mana you boleh pergi? You ingat I main-main dengan you? You ada banyak lagi hutang dengan I, Tina. Excuse me. I tak ada apa-apa hutang dengan you, okay? You tu yang hutang banyak dengan I. Bila Tasha bagi duit kat you kebas seorang-seorang. Mana dia bahagian I? Mana dia? You ingat, you yang bunuh Karim. I boleh laporkan semua rancangan you pasal you nak bunuh Tasha. Kalau I nak, I boleh bagi tahu polis, you yang plan pasal kemalangan tu sampai Karim mati. You hutang nyawa dengan I tau, hutang nyawa. I tak bunuh papa I. You yang bunuh papa I, okay? You yang bunuh dia. You yang bunuh papa you. You ingat tak? You janji dengan I, kalau I tolong you, you nak bagi I semua kekayaan Tasha. Kan? Sekarang I dah tolong you. Mana duit yang you janji tu? Ku rawat duka yang terpendam. Kesannya masih bertahan. Hendak ku tangiskan tiada erti yang telah terjadi padaku. Pasrah aku terima. Kau hujankan penghinaan, aku rencis kesabaran, aku curah pertanyaan. Adakah bahagia nanti akan menyingkir kita? Dalam ribut ada hina, dalam tenang ada sabar, dalam tangis kesendirian berkemungkinan kan bahagia nanti akan menyusul tiba. You yang bunuh papa I. I tak suruh pun you bunuh papa I ataupun Tasha. Sikit pun tak ada niat di hati I tau. You yang... Sakit lah. Sial lah you ni. I tahu you balik sini sebab you nak ugut I kan? You nak gunakan I kan? Baguslah kalau you dah tahu. Lagi senang kerja I. Memang I balik sini sebab I nak duit. Tak banyak. 250,000 je. Untuk tanggung makan minum air 1-2 hari kat Malaysia ni. I tak ada duit lah. You pun tahu kan semua tu duit Tasha. I tak peduli lah sama ada you ada duit ke atau tidak. Yang I tahu, you mesti bagi duit dekat I. Faham? You ada otak kan? Adik you tu janda I. Dia ada banyak lagi duit dalam bank. Kalau you minta dekat dia, dia boleh bagi dekat you beli-beli masa je. You pergilah minta sendiri dengan dia. Apa kena-mengena dengan I pula? You ingat baik-baik tau. Rahsia you dalam tangan I. Lah. Tak nak. Masuklah. Masuk. Apa ni? Masuk. Masuk sana. Inilah tempat dia you bunuh papa you. Karim mati dekat sini. Cuba you tengok, Tina. Tengok, Tina. You cabut nyawa papa you dekat sini. Memang you yang bunuh dia. Apa you nak nafikan lagi? Macam mana you nak nafikan? Memang you yang bunuh papa you, Tina. I tak bunuh papa I lah. I tak bunuh dia.
Fan, cuba awak tengok belakang, Fan. Diorang ada lagi tak? Lah, saya pun tak nampak lah. Hebat orang ni buat kereta kan. Kalau saya pun tak mungkin selebritikan dia orang tau. So, sekarang ni macam mana? Kita nak pergi office Tasha ke? Kita nak pergi pusat fisioterapi awak tu? Kita tak boleh patah balik. Nanti mungkin kalau Isyam nampak macam mana? Tak apalah, mungkin kita ada rezeki kau nak jumpa Tasha hari ni. Tak jadilah. Awak ambil phone, Fan. Awak call dia. Hello, Irfan. Awak kat mana? Tina. Tapi aku belum break lah. Lagi setengah jam. Kau datang balik lah nanti. Aku tengah kerja lah. Tak pun. Kenapa kau ni? Kenapa kau ni? Aku tengah kerja lah. Nanti kau salah. Aku ingat kau ni kawan baik aku. Sampai hati kau buat aku macam ni kan? Kau tahu kan aku tak suka jumpa Ruzman sebab dia tu selalu menyusahkan hidup aku. Kau tahu kan benda tu? Tina, aku tak ada pilihan. Dia tu kalau aku tak cakap dengan dia, kau kat mana, nanti aku ni kena ugut, ada kena pukul. Aku takutlah. Kau nak takut apa? Kau takut dengan si Ruzman tu? Perangai dia memang macam tu. Kalau bab menakut-nakutkan orang nombor satu. Kau layan dah, Fasal? Yang kau pun sama. Kenapa kau duk lari daripada dia? Kalau kau tak suka dia, kau jumpa dia. Saya tak suka dengan awak. Jangan jumpa saya. Habis kita. Yang kau nak marah aku kenapa? Kau dengan dia lain. Aku dengan dia lain. Dia selalu gunakan aku untuk dapatkan duit Tasha. Aku tak suka lah. Aku dah penat dah jadi baruah dia tau. Tina, engkau ada pilihan. Aku tak ada pilihan. Kalau dia datang sini, kacau aku. Kalau bos aku marah, aku kena buang kerja. Siapa yang susah? Aku yang susah. Mana aku nak kerja? Tina. Tak ada lah. Aku dah agak dah. Ni mesti lagi tempat lain ni. Jangan-jangan jumpa datang Natasha. Aku rasa lah. Kalau Puan Mani tahu, mati kita. Cik Irfan. Saya nak Cik Irfan tak jadi datang tadi. Jadi datang. Kenapa? Saya kena ikut jadual dia aturkan doktor. Ada masalah ke, Syam? Tak ada Cik Irfan. Sila. Cik Irfan, dia tak cukup pula 2 jam nak praktis. Kan? Dia dah kata, memang dia orang ikut kita. Mama memang tak puas hati dengan saya lagi tu. Dia tak nak percaya lagi. Tentu dia tak nak bagi peluang lagi kan. Susahlah macam ni. Tak apalah Irfan, sabar Nanti kita cari jalan lain. Kita dapat jumpa Tasha juga. Okey, jom berlatih. Okay. Sekarang? Sekarang lah. Tunggu apa lagi? Yang mana dulu? Ini? Okey, yang ni dulu. Boleh Kuat. Kuat lah ni. Okey. Tasha. Cik. Tasha, Tina mana? Mama nak jumpa Tina. Tasha, mana Tina? Mama nak bagi Tina duit banyak ni. Cik, Tina sibuk sikit. Nanti bila dia tak sibuk, dia balik Alah, Mama nak Tina. Ni duit Mama banyak ni. Tina tak ada duit tu. Sabar ya, makcik. Alah, macam nak bagi dia duit ni? Tina tak ada duit. Ayah, Tina tak balik juga ke? Tak ada, Datin. Kesian Mak Yam tengok Cik Tipah tu. Kalaulah Cik Tina nak balik ke rumah ni, tak ada dia jadi macam tu. Itulah. Tasha dah tak tahu nak buat apa dah, Mak Yam. Tasha call dia banyak kali tak jawab. Office pun dia tak datang lagi dah. Pak Man pergi cari dia banyak kali kat rumah, dia tak ada. Mak Yam ni bukan apa, Datin. Bimbang tengok Cik Tipah tu. Takut penyakit dia melarat-larat nanti. Sampai hati Tina buat macam ni. Pasal benda kecil pun dia nak ambil hati. Tasha tak tuduh siapa-siapa pun ambil cincin tu, Mak Yam. Mak
makcik pun Tasha tak syak. Mungkin Tasha yang salah letak. Tasha. Tasha nak dia. Assalamualaikum. Tina. Tina. Eh. Kau lagi mana ni? Kemas-kemas ni. Dah. Kenapa dengan kau ni? Aku dah tak boleh duduk dengan orang yang tak boleh simpan rahsia. Ruzman dah tahu aku tinggal sini. Aku tak nak nanti dia ulang alik. Malaslah macam ni. Siapa? Ha? Kau masih marah kat aku ke yang aku beritahu Rosman kau kat sini? Alah, sorry lah. Aku tak sengaja lah. Kau pun tak cakap dengan aku. Supaya aku jangan cakap dengan Rosman. Mana aku tahu? Aku cakap je lah. Sekarang ni kan, aku dah tak tahu dengan siapa lagi aku boleh percaya. Ha? Engkau kawan baik aku pun buat aku macam ni. Tak apa. Tina, janganlah macam ni, Tina. Tina. Datin, Pak Man, dapat jumpa Tina, Pak Man? Cik Tina tak nak balik. Dia sibuk. Cik Tina kata kalau dia nak balik, dia balik sendiri. Pak Man, saya nak jumpa Tina, Pak Man. Saya siap, kita jumpa dia. Datin, tunggu sekejap. Cik Tina tu dah keluar. Pak Man pun tak tahu dia pergi mana. Apa yang Mama buat semuanya untuk kebaikan Irfan. Mama cuma nak ambil tahu keselamatan Irfan. Mama bukan mengintip Irfan tu macam yang Irfan sangka kan? Kalau Mama nak Hisham ikut Irfan, Hisham boleh ikut Irfan berawal kan? Bukannya Irfan tak tahu. Hisham buat sesenyap. Sebab apa? Sebab nak intip pergerakan Irfan dan Marina. Sebab Mama nak tahu kan, sama ada kita orang ni pergi Visu Center ke atau pergi tempat lain. Macam tu. Memang you pun? Mama tak nak di belakang Mama, Irfan senyap-senyap pergi jumpa Natasha. Kemungkinan ada tahu. Mama tahu Irfan akan ambil peluang yang ada. Mama akan bodoh tau, Irfan. Apalah malang nasib Irfan ni kan? Mama sendiri pun tak percaya ke Irfan. Apa Irfan nak buat, Ma? Ha? Tina ke tu? Tina, tunggu kejap. Kejap. Kau buat apa malam-malam datang sini? Aku datang ni Cik Tina. Dia ada? Tak ada. Dia dah keluar dari rumah ni. Dia marah kat aku sebab aku beritahu kau dia ada kat sini. Boleh percaya ke cakap kau ni? Jangan-jangan kau dah pakat ke dengan dia? Ya Allah, apa aku nak tipu kau? Apa aku dapat? Tak percaya masuk? Cari tak? Cari. Dia ada tak? Tak ada. Baju dia selai pun tak tinggal kat sini. Aku tak tahu mana dia pergi. Okey. Kalau kau jumpa dia, jangan bagi tahu dia aku cari dia. Ha? Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi. Datin. Ya. Cik Tina. Kenapa dia ada call ke? Dia dah masuk pejabat? Terima kasih. Okey. Pak Mat. Dah balik dah? Dah balik dah. Tina, kau pergi mana? Aku risaukan kau. Aku tak ada gimana, ada. Sorry Rasha. Aku banyak sangat menyusahkan kau. Aku pergi tenangkan fikiran. Banyak sangat benda yang aku fikir. Kalau pasal itu, kau jangan fikir lagi, okey? Semuanya dah okey. Aku dah tak kisah dah pasal cincin tu. Yang penting, kau dah balik. Mama mesti happy kau dah balik. Mama rindu sangat kat kau, tahu tak? Tina, terima kasih sebab balik aku happy sangat. Syah, sebenarnya aku pun rindukan Mama. Nantilah aku balik, okey? Benda-benda yang terjadi itu banyak sangat menyedarkan aku.
Dan aku sepatutnya halang Mama daripada buat benda-benda macam tu. Sepatutnya benda tu semua tak terjadi. Dah, jangan cakap macam tu. Mama mungkin kadang-kadang tak tahu apa yang Mama buat. Tapi yang penting aku tak tuduh Mama pun. Dahlah, kau balik dengan kami, Mama perlukan kau sangat, Tina. Tak, Syah. Aku ingat aku nak balik rumah lama kita tu. Dan aku nak bawa Mama sekali. Yelah, tak payah aku lalik pergi rumah kau lagi, kan? Tak boleh macam tu. Lagipun Mama tak boleh tinggal rumah kita. Mama tak boleh keluar. Lagipun kat rumah lama tak ada apa-apa. Rumah dah kosong, kan? Tapi Syah, cuma tu je kenang-kenangan yang aku ada dari Papa. Tapi kalau engkau nak jaga Mama juga, terserahlah. Okey, aku kena pergi sebab ada meeting. Aku rasa kau boleh join meeting tu sebab kita nak bincang pasal projek baru. At least kau boleh bagi idea, kan? Jom. Aku tak apa sihat dah, Syah. Kalau aku minta excuse boleh? Okey, no problem. Rehat, Okey. Hello. Tina. Fahal. Sorry lah pasal semalam, okey? Aku sibuk lah. Nanti kau telefon balik lah. Aku mengaku aku emotional sikit. Kau tahulah bila baran aku sampai, aku memang macam tu. Maafkan aku, okey? Okey. Julia. Awak yang tak habis-habis lagi dengan handphone. Aku telefon balik. Bos aku dah marah. Okey. Hello? Hello Tina. You dah dapat ke yang minta tu? You boleh bagi I masa sikit tak? You nak senang ke nak ambil duit sebanyak tu? I tak tahu sama ada Tasha nak bagi ke I ke tak. Okey, I boleh bagi masa. Tapi jangan bagi I tunggu lama-lama. I betul-betul nak pakai duit tu. I takut nanti lagi lama you tangguh, I terbongkar pula rahsia you tu kan. Yelah, sabarlah, okey? Faham? Sabar. Apa ni? Ifan, Tasha tak jawab call saya. Selalu ni jawab, tak pernah macam ni. Tante dia tinggal phone tak? Dekat rumah ke? Kat office ke? Kat mana-mana ke? Kan? Tuan tadi marahkan kita. Kan kita sepatutnya pergi ambil dia. Isyam punya pasal lah ni. Rosak habis program. Yelah, tapi kesian dekat awak berdua. Susahlah macam ni. Kau nak bercinta tapi tak boleh jumpa. Macam orang dulu pula nak sorok-sorok. Tak apalah, tak ada rezeki. Nanti bila ada rezeki, bolehlah saya jumpa dia. Cakap dengan dia. Lagipun awak kan ada jadi messenger saya. Messenger juga. Sekarang ni tugas saya dah nak selesai kan? Kan? Tak apalah. Nanti saya cari cara lain. Macam mana nak jumpakan awak dengan Tasha? Secara live. Biar benar. Apa cara dia cakap? Adalah, nanti saya cakap dengan awak lah besok. Dekat tempat visio tu. Biar you cakap secara live lah. Punya besok. Lambatnya. Sabarlah. Tu pun kalau Tasha setuju. Ni tak jawab telefon ni, tak tahulah macam mana ni. Mana ni? Cik Tina. Buat apa masuk dalam bilik Datin ni? Dah 2 kali saya terserempak Cik Tina masuk dalam bilik ni. Kenapa? Saya tak faham.
Engkau jangan menyebok boleh tak? Aku masuk dalam bilik ni sebab aku hantar surat. Itu saja. Saya tak fikir macam tu dan saya tak tahu apa perkaranya. Tapi suka saya nak mengingatkan sekali lagi kalau Cik Tina cuba-cuba nak masuk dalam bilik ni lagi, saya akan laporkan pada Datin. Faham? Banyak-banyak. Gemuk-gemuk. Cantik gemuk. Yang tu kurus macam kau. Kurus macam kau. Tina datang. Tuan Puteri Mama. Tuan Puteri Mama datang. Cantiknya Tuan Puteri. Tuan Puteri datang dari gunung mana ni? Bukan Tuan Puteri Nak lah. bawa Mama jalan Tuan Puteri nak bawa Mama jalan Ni bukan Tuan Puteri. Ni anak Mama, Tina. Dah lupa ke? Tak lupalah. Mana Mama lupa Tuan Puteri Mama. Tuan Puteri jangan tinggal Mama. Okey. Jangan tinggal Mama Tuan Puteri. Mama nak ikut. Tina tak tinggal Mama lagi, okey? Hetun, Mama ada buat hal tak? Tak ada Cik Tina. Cik Tiba okey. Tapi dia selalu rindu dengan Cik Tina. Dia kata, kat mana Cik Tina? Kejap-kejap dia tanya. Kejap-kejap dia tanya. Saya cakap, Cik Tina sibuk. Lepas tu, dia tanya saya, kenapa macam Cik Tina ni tak ada ingat dia? Dia kata macam Cik Tina ni tak ada lagi dalam dunia ni. Kan Cik Tiba kan? Pasal dia panggil Cik Tina Tuan Puteri. Pasal semalam dia mimpi. Dia kata Tuan Puteri jatuh daripada atas pokok. Aku ni makan ikan. Mana boleh orang makan. Oh, Ma. Ikan. Lama. Dah pukul 3 lah, Ma. Ma, Tina pergi dulu nanti Tina datang balik tau. Alah, Ma, janganlah macam ni. Tina nak balik rumah lama kita kejap. Nanti Tina datang lagi, okey? Mak! Mama nak ikut. Mama, tak boleh pergi. Tina, jangan tinggal Mama. Okey. Tina tak tinggal Mama. Okey? Mama nak ikut Tina. Mama nak ikut. Mama ni dengki lah. Tina cakap tak boleh lah. Nak ikut. Mama nak ikut. Tina tak boleh. Cik Tina tu pergi mana? Nanti dia balik. Excuse me. Datin Aini? Datin Aini isterinya Datuk Ramli? Tan Sri Amir. Apa khabar? Lama tak jumpa. Saya Alhamdulillah. Betul sungguh saya dapat berjumpa dengan Datin hari ini. Ni, kawan saya, rakan kongsi, Puan Mahani. Ni Tan Sri Amir. Puan Mahani. Ni, Pak, duduk. Terima kasih. Bila Tan Sri balik ke Malaysia? Sebenarnya saya dah lama di Malaysia ni. Saya pun dah ambil keputusan untuk terus menetap di sini. Sebab orang kata setinggi-tinggi terbang bangau, akhirnya balik juga ke belakang kerbau. Saya bersedih dengan keadaan yang menimpa Datin. Tak sangka Rahimi Datuk Ramli pergi dengan begitu cepat sekali. Itu pun kawan-kawan saya yang beritahu tentang kemalangan yang menimpa Rahimi. Maafkan saya kerana mengganggu. Harap saya dapat berjumpa Datin kembali lain hari. InsyaAllah. Ini nombor saya. Terima kasih, Tan Sri. Senang-senang Datin telefon saya. Ya. Will do. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu, Datin? Tan Sri Amir. Rakan kongsi arwah suami Natasha. Dia dah lama dah migrate ke overseas. Dulu dengar cerita dia ada krisis dengan Datuk Elmi. Tapi tak tahulah krisis apa. Tante dia balik ke sini tujuan dia sama macam kita juga tak?
Daripada apa orang-orang kita perolehi, Tan Sri Amir seorang yang bersih dan tidak pernah terlibat apa-apa juga skandal perniagaan. Dia ada beberapa buah syarikat di Malaysia, dikendalikan oleh anak-anaknya sendiri. Dan satu syarikat usaha sama di luar negara. Tan Sri Amir juga memiliki aset yang melebihi 2 bilion di dalam dan luar negara. Kalau nak diikutkan, Datin, tak ada apa-apa keraguan yang boleh kita timbulkan. Dan dari pengalaman saya sendiri masa saya bekerja dengan arwah Datuk dulu, Datuk selalu juga menyebut dan memuji-muji nama Tan Sri Amir. Baiklah. Saya setuju untuk melibatkan Tan Sri dalam projek kita. Suraya, awak tolong set perjumpaan saya dengan Tan Sri. Kebetulan dia ada call dan dia bertanya dengan saya bila dia boleh berjumpa dengan Datin lagi. Okey, kita jumpa dia nanti ya. Okay. Terima kasih. Sama. Susah, Puan. Saya rasa budak tu takkan setuju. Sebab Marina kata dia dengan Irfan tak bercinta. Dia anggap Irfan macam abang sendiri. Pasal tu Datin jangan risau. Saya tahu Irfan tu seorang anak yang baik. Lambat laun dia akan terima juga cadangan kita. Susah, Puan. Selagi Natasha ada, rancangan kita takkan berjaya. Dia tu batu penghalang dan akan terus jadi batu penghalang. Kalau macam tu, kita hapuskan je batu penghalang tu, Datin. Kita buang jauh-jauh. Fan, kenapa termenung ni? Ifan nak jumpa Natasha. Boleh. Tapi dengan satu syarat. Awak biar benar. Betul ke dia nak datang? Betul, saya dah call dia semalam. Dia cakap nak datang sebab dia tak sabar sangat nak jumpa dengan awak. And hari ni Hisham kan cuti, so Irfan, today is your day. Pukul apa dia nak datang? Pukul 10, dia nak sampai dah ni. Pelan-pelan. Okey. Alright, lagi satu je. Okey, lagi satu lagi. Satu lagi. Boleh, go. Yeah. Alright. Mama. Puan. Mama buat apa sini? Saja Mama lalu singgah. Nak tengok Irfan berlatih. Macam mana hari ni? Okey. Oh, okey, alhamdulillah ini okey. Ya, Irfan pun dah kuat sikit kaki dia daripada hari tu. Ya. Kita berlatih sekali lagi? Sekali lagi. Sekali lagi ya? Sekali lagi. Okey, come. Okey. Dah boleh dah Irfan nanti daripada hari tu. Okey. Hello, Datin. Assalamualaikum, Puan. Puan apa khabar? Datin, dengar sini. Anak saya teringin sangat nak jumpa Datin. Itu pun kalau Datin tak keberatan. Saya harap Datin tak hampakan anak saya. Maklumlah,
Dia dah rindu sangat nak jumpa Datin. Datin ada masa? InsyaAllah Puan. Boleh, bila Puan? Kat mana saya nak jumpa? Malam ni, di restoran Murni. Assalamualaikum. Saya berterima kasih kepada Datin. Sebab Datin pulangkan balik cincin ni pada saya. Apa sangatlah harga cincin yang semurah ni kan? Berbanding dengan harta Datin yang menimbun tu. Saya tak pernah pulangkan cincin ni, Puan. Sudahlah, Natasha. Sampai bila awak nak berlakon, ha? Kami semua takkan tertipu lagi dengan lakonan awak. Puan, saya memang kehilangan cincin ni tapi saya tak pernah pulangkan cincin ni, Puan. Apa yang awak cuba nak cakap ni? Awak nak bagi tahu kami yang Tina dah curi cincin ni dan pulangkan cincin ni pada saya? Ma. Tasha takkan tergamar buat semua ni, Ma. Irfan, Mama tahu Irfan takkan percaya pasal cerita ni. Itu sebabnya Mama rahsiakan pasal cincin ni. Mama tak nak Irfan patah semangat. Semata-mata sebab perempuan ni dah putuskan pertunangan kamu berdua. Puan, Natasha takkan putuskan hubungan dengan Irfan, Puan. Sebab Natasha dengan Irfan... Mama tahu. Irfan masih lagi berhubung dengan perempuan ni secara senyap-senyap. Itu pun selepas Irfan dah boleh berjalan balik. Kamu semua dah hianati Mama, Irfan. Mama tak boleh terima perkara ni. Nih. Datin, mulai pada hari ini cincin ni bukan lagi milik Datin. Saya dengan Datin Aini dah bersetuju nak menjodohkan Irfan dengan Marina. Puan. Puan. Tasha, Syah. Ma. Apa ni, Ma? Tasha. Mama tahu kan? Tasha dengan Irfan, they're so in love with each other. Irfan tak cintakan Marina. Takkanlah Marina nak kahwin dengan Irfan. Mama nak buat apa ni, Ma? Kenapa nak bantah cakap Mama? Ha? Apa yang Mama buat adalah terbaik untuk Rina. Cinta boleh datang kemudian, itu tak penting. Cinta tak penting, Ma. Cinta tu penting bagi Rina, Ma. Apa gunanya Rina kahwin dengan Irfan kalau antara kita orang tak ada hubungan cinta? Look, Mama dah hilang segala-galanya tau. Mama tak ada apa-apa pun. Mama cuma harap Rina setuju. Untuk kebahagiaan Mama, itu pun susah ke? Mama nak suruh Rina korbankan kebahagiaan Rina untuk kepentingan Mama macam tu? Kenapa? Tak boleh. Rina tak boleh berkorban untuk Mama. Sebab apa? Sebab Natasha tu kawan baik Rina. Irfan tu kekasih Natasha. Rina, Natasha tu dah musnahkan hidup kita tau. Dia bawa malang pada semua orang. Ma, tak ada siapa yang bawa malang pada siapa-siapa pun, Ma. Sampai bila, Ma? Sampai bila baru Mama boleh percaya yang semua ni takdir, Ma? Sampai bila? Ha? Mama tak sangka Irfan sanggup hianati Mama. Marina sanggup tipu Mama. Nasib baik tu Mama jumpa surat-surat budak sial tu dalam bilik Irfan. Mama saja nak jodohkan Irfan dengan Marina sebab itu satu cara Mama untuk balas dendam pada Natasha kan? Saja Mama nak kenakan Natasha kan?
Tolong, Ma. Tolong faham sikit. Natasha tu tak buat sial. Dia tak buat malang, Ma. Kalau bukan apa lagi, Ifan? Ha? Berapa banyak lagi perkara buruk ini nak bawa dalam hidup Ifan? Kenapa bila Ifan dah cacat baru dia nak pulangkan cincin tu? Kenapa masa Ifan masih boleh berjalan, dia tak nak mengaku? Ha? Ma, itu cuma konspirasi Tina. Tina memang cemburukan Natasha, Ma. Tina ke Natasha ke, sama saja. Mama dah takkan bagi peluang ke Natasha. Ifan, lupakan Natasha. Takkan buat tak nampak je dengan I. Mana duit tu? Kan dah cakap dengan you, bagi I masa. Tak faham ke? I nak duit tu sekarang. Kalau you nak sekarang tu, pergi minta kat janda you tu. Buat apa minta kat I? Apa ni? Banyak ni je you ada. You ni orang bodoh je tak? You duduk dalam lombong emas tu, tapi tak ada seketul emas pun you boleh bawa. Pakai akal sikit lah. Excuse me. You tu yang bodoh. You kahwin dengan dia tapi tak ada kesempatan. Siapa yang bodoh? I ke you? I bukan tak nak ambil duit dia. Kalau harta Natasha tu sebenarnya semua pun I boleh ambil. Tapi I saja tak nak ambil. I nak you ambil untuk I. Barulah adventure sikit. I rasa tak ada masalah kan ambil duit dia untuk I. Thank you. Itu bos sikit, Rosman. I acah-acah you je. Kau nak boleh bunuh you tau. You jangan cuba nak ugut I, Tina. Nyawa you dalam tangan I. You nak buat apa? Nak report polis? Pergilah. I tahu you cuma nak duit je kan? Tak nak lah. Habis tu? Nak tidur kat atas. Kat atas seorang buat apa? Nak tidur kat bilik cantik. Kat bilik bawah pun cantik. Tak nak tidur Biasa bilik Mariam. tu. Biasa Mariam. Takut. Mak Yang kan ada. Tasha. Mama nak tidur dengan Tasha. Mama tak nak tidur seorang-seorang. Mama takut. Mama tidur dengan Tasha boleh. Tasha. Bodoh. Orang kaya, sombong. Ya. Mak Yang ada. Gila. Dah. Susu?
Mak Yam! Mak Yam, saya tengok tadi, Datin, dia kemas semua pakaian pengantin dia masuk dalam kotak. Lepas tu kan Mak Yam, saya tengok muka dia angin semacam. Tak tahulah, busuk Mak Yam. Lepas tu, barang-barang Encik Irfan tu, semua je dia kemas. Dia tak jadi kahwin ke Datin dengan Encik Irfan tu? Datin, kenapa Datin buat macam ni? Datin nak buat apa barang-barang ni semua? Ifah akan kahwin dengan orang lain, Mak Yam. Hujankan